Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada anakku Nur Raihan, selamat ulang tahun yang ke-21. Abah doakan semoga kamu menjadi anak yang soleh, yang taat pada perintah Allah, kasih kepada mak ayah. Esok kalau dah besar, kalau dah ada kerja, jangan lupa mak ayah. Berkorban untukku, ayah ibuku pernah telahu membesarkanku dengan keringatmu demi melihatku. Satu insan yang kamu kena lihat di mana kedudukannya dalam hidup kamu adalah kita mungkin terfikir, oh kalau nak jadi baik, qiyamul lail. Nak jadi baik, puasa sunat banyak-banyak. Nak jadi baik, sedekah hebat-hebat. Nak jadi baik, apa lagi? Tolong orang. Betul ke tak betul tu? Betul. Tetapi ada yang lebih utama. Apa dia? Kamu ada mak ayah kan? Jangan sedekah kamu sampai ke Vietnam, sedekah kamu sampai ke Palestin, sedekah kamu sampai ke Ghana, sedekah kamu sampai Zimbabwe, tapi duit kamu tak sampai untuk menginfak ataupun nafkah kepada mak ayah kamu. Jangan sampai demikian yang berlaku dalam hidup kamu. Kamu boleh buat macam-macam kebaikan pada orang jauh, tapi mak kamu dah 7 bulan, lampu kat bilik air dia tak nyala. Kok nyala pun macam lampu disco. 7 bulan dah nak berapa orang? 10 orang. Seorang pun tak ditukar meter lampu dapur, lampu bilik air. Yang berisikokan mak boleh jatuh dalam bilik air. Entah tiap-tiap kali mak tu masuk bilik air, terdetik tuan puan dah mati. Jatuh aku kat sini siapa lagi tahu. Tapi anak jutawan, anak disebut-sebut sebagai orang yang banyak bersedekah. Nolong siapa? Orang jauh. Sebab kita tak memahami fikhu birril walidain, keutamaan adalah mak ayah. Sebab tu Nabi tanya, mak kamu ada lagi, ayah kamu ada lagi, kepada dia kamu banyak berbakti. Itu jalan untuk kamu jadi orang baik. Itu jalan hijrah kamu, taubat kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah.